guys, welcome back. Okay, just do that again. Okay, kita ulang balik. Okay, kita kena lebih aktif ya. Kita kena lebih aktif. Ini bukan you yang dulu. Ini bukan you. Okay. Bukan apa, kita ni maklumlah dah tua-tua ni kan. Kita rasa macam semangat tu dah hilang dah ya. Semangat tu dah hilang, dah jatuh dah tak rasa semangat dah. Tapi demi korang, I cuba, okay? Okay, ini untuk korang tau. Hi guys, welcome back. Ada tak yang rindu? Setelah sekian lama I tak munculkan diri. So kali ni I munculkan diri disebabkan you guys. Sebab ramai yang tanya I bila nak buat vlog, bila nak buat comeback. Sebab dah lama tak nampak video whatever tu. Bukan I tak nak buat video-video tu. Ada je apa ni? Okay, ada je. Tapi cuma yelah, kita ni bukan apa, kita ni rasa macam malas you. Malas nak mengedit video tu, video yang banyak nak tambah sound whatever tu semua. Tapi demi korang, I cuba demi tahun baru ni kan. Kita cubalah bangkit balik. Bangkit lah, jangan tak bangkit, okay? I cuba demi korang tau. Kalau korang tak appreciate I, siap korang jaga kau. Lagi-lagi umur-umur yang macam ni, kita perlulah stamina ke? Perlulah istirahat yang banyak. Okay, kita kena lebih, orang kata lebih biasa, jangan formal. Kita janganlah tiru orang lain. Kita cuba jadi diri sendiri. Okay, ingat kita jangan jadi orang lain. Kita kena jadi diri sendiri. Walaupun kau tak nak semangat, kau cubalah. Okay. Tadi I'm gurau je, okay. Hari ni I cuba nak introduce, I nak just nak reset balik everything, okay. Kepada siapa-siapa yang tak kenal I ni is nobody. Tak ada siapa pun. I ni tak ada siapa pun. I ni biasa-biasa je Dek Non. Dek Non, kita ni biasa je. Kita ni bukanlah tahap-tahap yang influencer yang up macam tu. Kita tak adalah Insta famous whatever tu. Tak. Kita cuma just ordinary guy, okay? So, kepada sesiapa yang tak kenal I lagi, okay, let me introduce about myself. Okay, kepada siapa yang dah kenal I tu, syukur Alhamdulillah, korang kena stay tune, okay. Korang kena berinteraksi dengan I lah, okay. Janganlah bagi I terdiam, okay. I tak naklah bagi my full name. I tak nak siapa orang lain tahu pasal diri I. I just nak, kata apa, tak nak orang kenali I lebih begitu mendalam lagi lah. Just a base. So, nama I adalah Shanoa. Tapi kalau nak lebih mesra lagi kan, nak lebih upgrade kan, lebih kalau macam Shanoa, you panggil sayang je. Okay? Panggil sayang. Kalau you panggil sayang, confirm I try you. Tak ada gurau. I just gurau saja, okay? Umur tu adalah rahsia. Walaupun rahsia, tapi kita tapi I just boleh bagi tahu yang I ni just nampak je yang macam ni, tapi I tetap muda dek. Tahun baru tetap muda. Orang kata walaupun kau dah nampak kertu ke? Tapi I cuba nampak muda. Okay, muda, okay. I Gen Z tau. I Gen Z tau. Tak ada lagu gurau je. So, I yang nombor 4. Dan I yang paling manja, yang paling sweet, yang lagi tak adalah. I memang rapat dengan my mom, my dad. So, diorang je yang tahu perangai I macam mana. Dengan kawan-kawan I pun tahu I ni macam mana. I jenis yang happy go lucky. Walaupun tak go mana pun, walaupun kita ada masalah apa, kita just tolak. Tapi I just want to enjoy myself. Dan kalau siapa-siapa yang nak begitu mengenali I, sila sign borang, okay? Sign borang PM tepi.
Jangan, okey? Jangan tak ada siapa yang nak berkawan dengan I, boleh je nak kawan-kawan, nak whatever tu semua. I just kawan je dengan semua orang. And then lagi satu, I single but not available. Nanti tak boleh. Nanti I kena serbu, okay? I kena serbu. Jangan Dek Non. Okay, and then I just macam ni lah. Kehidupan I just jangan tanya I bila nak kahwin. Kalau you nak tanya, I sepak you laju-laju. I sepak you jangan ni. Suka hati I lah nak kahwin ke tak kahwin ke, suka hati I. I sebelum lagi enjoy myself. Cakap sini siapa ada ke volunteer untuk nak carikan I jodoh, calon, whatever tu semua, I boleh. I volunteer, okay? I volunteer. Kita ni muda Dek lagi. Kita muda. Kita perjalanan kita masih jauh lagi. Tiba perjalanan masih jauh. Tapi kita cubalah. Kita ada jodoh, adalah tu. Kalau tak ada jodoh nak macam mana kan. Tapi kita cuba usaha tangga kejayaan. Tak kisahlah orang nak kata I apa ke, itu ini nantang kau lah. Itu hidup kau. Itu bukan hidup aku. Aku tak kacau kau jangan kacau aku. Macam tu, senang je hidup I. Macam tu. So itu je lah about me. Dah, jangan tak tanya banyak lagi. I malas nak fikir. Sekarang ni masa untuk I tidur. Okay, I kena Sleeping Beauty. Kalau tak nanti susah Dek Non, susah. Susah nanti. Siapa-siapa yang ada suggestion untuk apa yang I kena buat, nak buat apa lepas ni, just korang boleh komen, just ataupun inform I apa yang should I do untuk lagi more interesting. So itu saja. Dan jangan lupa follow IG Instagram sama je lah. Follow dekat Instagram, TikTok, nama Shanoa. Dan Twitter, Tweet ke whatever. Korang cari je. Semua ada. Platform YouTube tu semua ada. Semua ada. Apa benda tu di hujung jari je. Tekan. Pap je. Okay? Cari I kat situ. Okay? Jumpa korang di masa yang akan datang. Bye korang. Love you. Shanoa, sayang korang. Jangan lupa.